recovery. But of course, saya bagi pihak Women Economic Forum ASEAN 2025, Presiden, Board of Advisory Member, Secretariat, our founder Dr. Habib Arora Rai telah ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua partisipan, terdiri daripada speakers, delegate, moderators, sponsors, ya, sekretariat yang telah menyumbang kepada semua atau cara program selama 3 hari tadi. Dan alhamdulillah, syukur forum hari pertama, hari kedua, hari ketiga telah membuahkan berbanyak hasil perbincangan yang telah kita buat sebagai satu resolution. Dan syukur resolution hari ini kita telah bercakap berkenaan dengan inner power, iaitu empowering inner self for women through leadership. Kedua, berkenaan dengan inclusivity dan sustainability economic development. Dan ketiga, berkenaan dengan cultural digitalization, policy integration dan she economic growth. Dan keempat, berkenaan dengan global connectivity, iaitu visibility, accessibility of she economy in the post of normal time dan untuk innovation. Jadi dapatan-dapatan ini sangat penting bagi kita merealisasikan hasrat wanita ASEAN dan seluruh dunia untuk mencapai cita-cita memberikan empowerment, peluang, mendengar suara-suara yang tidak didengari, untuk diketengahkan, dibawa mandat untuk terus menyampaikan hasrat, sokongan, pertolongan dan juga kepada Perdana Menteri, menteri-menteri yang berkenaan dengan polisi-polisi berkenaan dengan wanita. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah mencapai target yang kita mahukan, 140 speaker dan berada di dalam negara selama 3 hari, terdiri daripada 64 daripada international, 71 lebih daripada Malaysia dan ASEAN, dan keseluruhannya telah menyumbang kami untuk hadir dalam forum yang selama 3 hari ini. Syukur pada Allah. Key statistik parallel kita mempunyai 24 parallel, 10 plenary, 6 workshop, 9 round table dan 4 fireside chat bersama speaker, moderators dan sekretariat. Alhamdulillah, kita juga mempunyai Universiti Putra Malaysia sebagai repertoire dan pencatat segala input-input yang kita dapati selama 3 hari tersebut. Kita mempunyai hari ini closing, alhamdulillah, daripada Yang Berhormat Senator Datuk Noraini, iaitu Timbalan Menteri Wanita, telah hadir untuk menyampaikan terima kasihnya kepada kami dan juga telah menyokong apa juga program yang telah kita laksanakan. Beliau sangat gembira dengan keputusan-keputusan yang telah dicapai pada 3 hari forum ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada YB Senator Datuk Tengku, Datuk Seri Utama Zafro, dan juga YB Lee Chun Tong, Datuk Seri Noraini dan semua kaki top civil servant, iaitu Datuk Suraini, Datuk TP Maimuna, Datuk Bahari, Datuk Sugumari Shanmugan dan semua tim MITI yang telah menyokong kami daripada awal hingga sini. Setahun urusan kita untuk menyampaikan dan merealisasikan program daripada Jun 2024. Hari ini adalah hari finalnya, syukur 21 hari bulan Jun 2025, dan kami telah dapat menyediakan lebih kurang 29 keseluruhan dimensi tersebut yang akan kita masukkan di dalam web application dan kita akan sampaikan kepada menteri-menteri yang berkenaan. Alhamdulillah, sasarannya kerana dia punya kehadiran speaker tu daripada vast background. Ada change makers, leaders, innovators, kita ada specialist ITs, kita ada governance part, kita ada educators, kita ada pensyarah, kita ada daripada universiti, kita daripada Fortune 500 company, dan kita ada influencer daripada seluruh dunia, dan kita mempunyai lebih kurang 32 negara yang telah hadir bersama kita selama 3 hari ini. Kami juga telah pun membuat program, iaitu bersama dengan African Women Entrepreneurship Program
and you are universe starting daripada 1, 2, 3, 5 negara Afrika, iaitu YB Care akan menyediakan modul-modul bersama dengan pihak Universiti Putra Malaysia untuk training leadership wanita dan negara yang telah saya sebutkan tadi. Kita akan mulakan training program sebanyak 1 juta wanita di West Africa dan juga negara-negara yang telah disebutkan tadi, dan kita akan menyediakan modul-modul ini. Mereka akan menyediakan prasarana, kita akan menyediakan modul, dan mereka akan menyediakan peserta yang akan kita bantu dari segi leadership program dan juga mobile school YB Care bersama dengan YBK dan semua tim-tim yang berada untuk program motivasi ini, insyaAllah.